Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga kita semua sihat dan dirahmati Allah selalu. Amin ya Rabbil Alamin. Sebut saja nak ke kebun, Panik memang selalu teruja. Panik sekarang berada di Arau Perlis untuk tengok apa ya? Tengok pokok. Pokok durian. Sekarang musim durian mulai jatuh. Musim durian mulai masak. Itu dia. Alhamdulillah, Panik datang lagi ke sini. Ini kali kedua rasanya. Ada macam pokok yang tinggal ranting. Ada problem ke? Mati ya. Mati? Si kemarau mati. Sayang mati, sayang pun. Sayang mati. Kenapa mati? Melihat ni? Itu ni ayat paip besar tu pecah. 2 hari 2 malam. Oh, mana ni? Jadi mungkin lemah. Oh, lemah, sudahlah. Lemah. Ya, kalau memang 2 hari 2 malam abang ni. Ya. Kampung saya ni penuh sayang ni. Ya. Tang tu ada kubang tu, kubang sampah. Oh. Dia masuk dalam kubang sampah berapa hari ayang cuma 2 hari 2 malam. Oh. Sampang tu paip yang besar. Besar. Dia naik hampas kampung aku. Kan kampung aku tani dia lalu buat ni. Dia lalu kampung aku ni. Part utama. Dia turun. Dia turun. Tak, sebelum tu eloklah pokok ni. Elok semua tu. Pokok kan semua nak mati tu. Oh. Lepas tu mati tu. Lah abang bertakut ayam macam ayam banjir tu. 2 hari 2 malam. Masa raya ni tak biasa tengah ayam tu sekali terkejut ke. Ya. Itulah. Apa pecah? Memang pecah tu. Pecah. Kali kata. Apa pecah? Jangan duduk masa takut. Tu pecah. Musim raya je tu jangan duduk. Jatuh Dia pecah. Dia buah dia pecah. patut dia masak dia turun. Paktian tadi menunjukkan ada buah yang melekah di atas dan bila-bila boleh jatuh. Tapi tadi betul-betul jatuh. Tapi bukan buah yang melekah tu, buah lain pula. Tak sama musim. Tak, bunga tu tak sama. Bunga tak sama. Oh. Tu pokok yang tinggi tu, saya ingat bunga 3 kali abang. Ya. 3 kali bunga. Ya. Kali pertama bahagian atas tak lekat. Ya. Tu dia bunga bahagian tengah. Ya. Lekat sikit. Kali bunga ketiga dia bahagian atas. Ya. Kali bunga ketiga bahagian atas baru dia lekat sikit. Oh. Dia tak tahu cocok kita tak tahu. Kita nak tahu. Oh, tu lebat kan? Tu kita tu. Oh, lebat atas tu. Tapi sayang lah pokok dia banyak mati ya. Ini ialah buah durian yang baru jatuh pagi inilah. Bolehlah kita sama-sama menjamu selera untuk merasakan kesegaran buah di kebun Encik Izham Yahya, Kampung Mata Air Arau. Ya. Dia pun suruh pakai ini. Oh. Depan tempat orang. Okey. Nanti pindah kereta. Nanti pindah kereta. Lagi. Allah. Ai sejuk tengah ni. Itu kerekon. Pergi makan dulu, bawa hantar mai. Aduh. Besar. Panggil apa? Besar. Durian burung. Durian burung ni. Durian burung. Macam ni buat apa? Ni. Bolehlah juga. Jadi untuk buat ni kan. Ibu Dan oh, tu dia. Tu dia. Nanti aku ambil lagi. Bah ya, dia duduk makan. Awak kena gebok ni. Kau ni. dia. Betul sangat tu. Lagi buat saya pakai lah kereta tadi. Cara pegang pun tak apa. Cara pegang. Ini macam bukan macam ni weh. Bukan macam ni cara dia. Bukan macam ni cara dia. Ada apa? Tapi rumput panjang sikit tak macam am rajin. Ayo. Dia rajin. Ha? Pulut sipak ada sikit, habis. Tinggal pulut biasa. Dah kalau ingin santan tu ambil. Ni. Cantik isi dia. Makan je. Ni makan saya ni. Lu kena ambil gambar. Makan saya ni. Nanti kalau dah makan tak ambil gambar lagi dah. Dah pakai ambil gambar. Tak ambil lah. Ni sebelum ni. Ni M Aban channel ni. M Aban channel. Ada channel YouTube. M Aban channel. M Aban, EM ABAN
Channel. Tak ingat. Baru balik ni. Betul. Baru balik. Ni baru seminggu lah. Syok pula dia berjalan-jalan. Ya. tu. Di dalam tu. Mana bola ni? Duduk. Makanlah. Kemarin dulu aku buat pulut jom makan kemarin ni. Mi. Oh tu ah. Dia duk takut. Hang makan. Hang makan tu hang pergi kan kata. Tu noh. Saya tak tahu nak pergi kedai dia. Bawa pergi makan situ. Boleh kosong? Ni Musang King. Ni Musang King. Raja Musang. Raja Musang. Raja aku melawak aja. Dia suruh kami main. Mana ni nombor ni? Makanlah dah. Mi kemana? Sat. Makan dah. Kan tempat makan aku kan. Makan macam batu. Nasi tu misu. Nasi ni kau ajak sekarang. Agak lah. Dia nak pergi kebun. Bulan tau. Buka buruk. Ada lebihan. Dia benar. Alok staff sampai ni pun nak buat si apa ni. Opor mak beli ni lah. Batu salur putih macam mana? Anda jatuh dah nampak dia jatuh tu. Tak boleh pergi cepat-cepat tinggal lah dulu. Tinggal tak boleh duduk tengok. Orang masuk ni. Mana? Buat katanya alhamdulillah lah. Dulu memang orang masuk pun. Dulu pagar. Tapi kalau dah masing-masing dah Dulu pagar. Ha? dah masing-masing dah ada buah kan. Okey lah. Lagi pun api-api tu tak ada orang kebun, tak ada orang api-api tu. Api-api tu dah sakit semua. Alhamdulillah, setelah kenyang makan buah durian di kebun Cik Izham, kami pun merancang masuk ke kebun Cik Zainuddin pula. Ini ialah gambaran di kuas kita mata air Arau. Panik tak pasti pula apa nama bukit tu. Bagi kawan-kawan yang tahu sila masuk dalam bahagian komen dan beritahu nama bukit ini ataupun apa-apa sajalah yang berkaitan dengan kawasan ini. Pak Nik memang first time lah ke sini. Bukan first time tapi jarang dan tidak berapa tahu sangat tentang kawasan sekitar mata air ini. Dan kami pun memasuki ke kawasan ke kebun Encik Zainuddin, adik kepada Encik Izham tadi. Dan apa lagi, Pak Nik terus terjah ke belakang rumah dan tengok kebun Encik Zainuddin, ya, adik kepada Encik Izham tadi. Dan kebun Encik Zainuddin ni banyaknya durian jenis klon. Yang banyak ditanam rasanya di sini ialah durian blackthorn, Musang King, ada juga MDUR, berapa kodnya tak pasti. MDUR tu ialah M po Mardi, DUR durian, Mardi durian. MDU diikuti dengan nama misalnya MDU 64, MDU 99, MDU 101 dan sebagainya lah. Betul ke tidak tak ingat lagi dah. Pak Nik dah lupa dah. Pak Nik juga berminat lah tanam pokok durian ni. Dulu pernah tanam durian 3 batang di keliling rumah di Taman Hengguan di Kuching. Tak betul jadi tak jaga lah. Tapi dah berapa tahun ni tapi tak menghasilkan buah lagi. Ingin juga rasa nak tanam durian tapi oleh kerana tak ada tanah, tak ada kebun, cita-cita tinggal cita-cita saja. Tapi syukurlah dapat tengok durian orang lain dan menikmati buah-buah tanaman orang lain. Sebenarnya amat seronok melihat kejayaan orang-orang kita dalam tanaman buah durian yang berkualiti tinggi seperti ini. Dan Pak Nik amat teruja lah melihat pokok durian yang boleh dijangkau dan dipetik tanpa menggunakan tangga. Wah, bestnya. Kalau durian kampung zaman dulu-dulu semua kena panjat ataupun tunggu musim jatuh. Jom kita join dia orang borak-borak. Ada sekolah kat mana dulu? Ha? Sekolah kat mana dulu? Saya sekolah kat sini untuk jaga Zat. Lepas tu kat apa ni? Belajar kat bawah pandai han. Boleh gaji sudah macam ni. Diko kan? Tak diko.
Lepas tu mau pindah Sungai Petani. Sungai Petani yang Sungai Petani tu lama. Yang kalau mula, tu saya Sungai Petani. sekolah kat sini. Lepas tu periksa tak berapa orang Nak bawa dengan tanya. Sungai Layang tu dulu kan camp PPH. Tapi yang lama jadi kan. Nulia pun. Saya akan ular Sungai Petani. Banjir dengan al sini kan, duduk ngantuk. Banjir dengan hidup ngantuk. Yalah. Balik duduk ngantuk, balik sekolah. Balik back tu. Main lah. Oh. Sampai ke benua. Maghrib lah. Kalau depa balik, tak boleh nak pergi mana. Abah balik mampu dah. Tengah tak pergi nak zakar. Nak beli lagi berapa dah? Dulu hutan penuh, hutan tua getah kan. Tolong. Tanah bapak ke tanah mak ni? Tanah amak. Begini dah keadaan panik. Orang borak panik ambil gambar. Salah silap terlanjur kata mohon dimaafkan. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.